Assalamualaikum Puan. Kami pelajar daripada Universiti Selangor. Kami ada beberapa soalan tentang perusahaan Puan ni. Okey. Yang pertama sekali, berapa lama pusat pastry kanak-kanak ni ditubuhkan? Okay, actually kita bukan pusat pastry kanak-kanak tau. Okay, kita adalah kafe. Yang before this kita adalah kafe mesra kanak-kanak. So bila kafe mesra kanak-kanak ni, kita adakanlah juga aktiviti untuk kanak-kanak. One of it is baking class untuk kanak-kanak. Jadi boleh saya tahu apa tujuan utama Puan menubuhkan kelas ni? Kelas baking lah terutamanya. Okay, so kita nak, utama dia adalah kita nak ceriakan kanak-kanak je. Kita nak adakan choice untuk ibu bapa. Beside, kita dah biasa dengan kelas taekwondo, kelas swimming. So why not kita buat kelas baking? Sebab kita pun dah ada every instrument, kita ada bahan, kita ada place. Kita proceed je lah, kita buat macam tu. Okay, untuk soalan yang seterusnya Puan, berapakah kos modal yang diperlukan untuk kelas baking ni? Kelas baking kos modalnya tak banyak pun, sebab kita just provide apron untuk kanak-kanak lebih happy lah, ada environment that time. 1,000 macam tu je. Soalan yang keempat, berapakah bayaran yang Puan ambil untuk kanak-kanak tu masuk kelas baking? Setiap kelas lain charge dia. Kalau paling murah roti, which is RM40 ke RM55 macam tu je. Daripada kelas roti sampai ke kelas decoration cake. Okey, soalan seterusnya, apakah cabaran yang Puan lalui sepanjang kelas pastry kanak-kanak dibangunkan dengan bagaimana Puan mengatasi masalah tersebut? Cabaran dia adalah bila mana kalau kita buat kelas tu pada bukan waktu cuti sekolah. Itu cabaran sikit lah, sebab kita nak dapatkan customer tu ataupun student tu payah sikit. Sebab biasanya kalau cuti sekolah, alhamdulillah memang akan penuh. Tapi kalau time bukan cuti sekolah, dia slow sikit lah. Itu je lah cabaran dia. So, cara Puan mengatasi tu macam mana? Cara saya mengatasi tu, kita iklankan lebih awal. Lebih awal supaya lebih banyak masa untuk kita cari student. Okey. Boleh Puan nyatakan tak kaedah Puan mempromosikan perniagaan Puan? Contohnya macam sama ada di internet ataupun di sebaliknya. Kita motor online lah, internet. Kita daripada TikTok, kita promote yalah kelas video, melalui video, orang tengok, orang nampak, wah happy, best suasana tu. And then kita buat melalui FB juga, iklan melalui FB, group community. Kita target orang-orang kat area Sungai Buloh. And then baru kita iklankan jauh-jauh sikit.